pahala yang dia dapat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak dapat pahala solat? Kenapa tak dapat pahala solat? Ada orang yang pahala solatnya 1/9. Ada orang pahala solatnya 1/8. Ada orang solatnya pahala solatnya 1/7, 1/6. Ada orang yang solatnya hanya 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Ada orang yang langsung tak dapat apa-apa pahala. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kenapa tak dapat apa-apa pahala? Tuan-tuan puan-puan, ramai orang tak dapat pahala sebab apa? Sebab ramai orang meninggalkan banyak sunat. Dia meninggalkan banyak-banyak perkara sunat dalam ibadatnya, dalam solatnya. Dia tinggalkan banyak perkara-perkara sunat di dalam solatnya, maka tak ada apa-apa pahala yang dia dapat. Ini tingkatan pahala orang solat. Ada orang yang solat dapat 1/9 pahala. Ada orang yang solat dapat 1/8, 1/7, 1/6. Ada orang yang langsung tak dapat apa pahala. Sebab apa? Dia meninggalkan banyak perkara-perkara sunat. Apa dia? Siapa yang nak tahu? Apa dia? Contohnya yang pertama. Contoh yang pertama, meninggalkan doa tahiyat akhir. Dia tinggalkan doa tahiyat akhir. Siapa yang tak tahu ada doa selepas tahiyat akhir? Tinggalkan doa tahiyat akhir. Siapa yang first time dengar? Ada doa ke Ustazah? Ya, ada. Ada doa tahiyat akhir. Selepas kita baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam, ada doa. Setuju tak saya kata? Ramai orang lepas dia habis dibaca doa tahiyat akhir, Hamidum Majid kan? Fil alamina innaka Hamidum Majid. Habis dia terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setuju tak? Tahu tak puan? Perbuatan meninggalkan doa tahiyat yang akhir ini adalah perbuatan ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Maksudnya apa? Meninggalkan sunat. Puan-puan, meninggalkan perkara sunat yang mana diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 doa. Ada 3 doa di dalam doa tahiyat akhir tu. Ada 3 doa. Ada 3 doa. Ada 3 doa. Apa doanya? Doa yang pertama, yang selalu diamalkan, apa dia? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ni daripada mana ni? Daripada riwayat Muslim. Doa yang pertama. Daripada riwayat Muslim. Apa lagi doa yang lain? Allahumma inni zalamtu nafsi zalman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Siapa yang keluarkan hadis ni? Daripada riwayat Bukhari. Ada kisah doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pernah dengar tak doa tu? Ni doa daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, ini perkara yang ramai orang tak tahu. Ramai yang tak pernah dengar. Siapa yang setuju saya kata? Ramai yang tak pernah pun dengar doa ni. Daripada dia kecil sampai dia besar, dia tak pernah tak pernah dengar doa-doa ni. Yang dia tahu lepas habis tahiyat akhir terus bagi salam. Betul tak? Setuju tak? Sesiapa yang meninggalkan bacaan doa tahiyat akhir ni hukumnya makruh. Kenapa? Meninggalkan perbuatan sunat itu makruh. Sesiapa yang membacanya dapat pahala sunat. Ada 3 doa ni. Ni 3 doa yang diajarkan oleh Rasulullah selepas tahiyat akhir. Okey. Baik, Ustazah nak tanya, siapa kalau Ustazah bagi peluang, siapa nak doa ini? Siapa yang nak belajar doa ini? Doa tahiyat akhir. Dia nak kutip pahala banyak-banyak di dalam solatnya. Dia nak pastikan solatnya tu banyak pahala dapat. Siapa nak belajar doa ini? Yang mana kami bagikan kepada tuan-tuan doa ini dalam bahasa Arab. Ada terjemahan sekali. Ada lagi siapa yang meriwayatkan hadis ini? Siapa yang nak doa-doa ini? Siapa yang nak doa ini? Cuba komen nak. Siapa yang nak doa-doa ini? Dapat dalam bahasa Arab, dapat terjemahan, dapat riwayat hadis. Siapa yang nak? Baik.
Nanti siapa yang nak tunggu sebentar, saya nak tahu bagi tahu macam mana nak dapatkan doa-doa ni. Saya bagi dalam grup yang tertutup. Apa lagi perkara makro yang kita selalu tinggalkan? Itu salah satu. Ramai orang tak pernah baca doa tu, tak tahu pun ada doa lepas tahiyat akhir. Tuan-tuan puan-puan, rugi kita, rugi. Rugi kita melakukan perkara yang makro, sangat-sangat rugi. Baik, apa perkara kedua? Siapa selama ni kalau dia solat, dia selalu solat di tempat yang sama sahaja. Ni